Hukuman mati pertahanan Palestin pada 22 hari bulan Mei, Sentra Malaysia ataupun Sentra ni adalah satu NGO yang saya tak mau bersifat perkauman. Kebetulan mereka semua Melayu dan Islam. Diasaskan oleh Tuan Azril pada 2014. Sentra ni ramai jadi kawan saya lah sekarang, sebab dulu saya kena tangkap di Israel, mereka yang menjadi lawyer saya. Sentra ni ada Tuan Lokman, ada Tuan Dil, ada macam-macam. Mereka ada lebih kurang dalam 10 peguam Melayu. Tuan Zainal ada seorang, tapi bukan saya. Tuan Zainal, peguam-peguam Melayu yang Islam, yang cintakan Palestin dan hak asasi antarabangsa. Pada 22 hari bulan Mei, kata Sentra, mereka akan hantar wakil kerana akan ada satu persidangan di antara pembuat undang-undang, bekas-bekas hakim, peguam bela dan peguam cara terkenal di dunia akan datang untuk berhimpun. Sekarang negara yang sedang cuba menganjurkannya adalah Brazil. Jadi Sentra akan pergi. Kata Sentra, bang, dekat saya tanya, tolong promote 22 hari bulan ni, ketika masyarakat antarabangsa sedang berkumpul, mereka nak keluarkan satu resolusi. Resolusi mengatakan hukuman mati ke atas lebih 10,000 tahanan Palestin dalam penjara Palestin adalah bertentangan dengan Konvensyen Antarabangsa, dengan Undang-Undang Antarabangsa. Kerana undang-undang ini tidak membicarakan orang Palestin secara adil. Yang kedua, bagaimana nak istilahkan mereka teroris kerana sebahagian mereka ditangkap dalam wilayah mereka. Mereka tak ditangkap dalam tanah Israel. Mereka ditangkap dalam tanah Palestin. Dan apa hak orang Israel nak membicarakan rakyat Palestin dalam tanah Palestin yang mereka jajah di Mahkamah Israel? Dia ada banyaklah benda teknikal. Yang mana selepas resolusi ini siap, kata Tuan Azril pada saya, kami kena cari negara untuk bawa resolusi ini bagi UNSC. Yang kita dah tahu dah, negara yang boleh bawa adalah Somalia. Sama seperti mana kes GCC, kalau ada kepentingan GCC, negara wakil GCC yang ada dalam United Nations Security Council adalah Bahrain. Negara pro-Palestin yang ada di dalam UNSC sekarang adalah Somalia. Berarti dia kata kita sedang lobby supaya Somalia. Bila saya cerita dekat Tuan Azril, tak payah risau Tuan Azril, kalau dokumen dah siap je, lari dia ke Somalia. Somalia akan bantu, kerana Somalia adalah negara yang sekarang ni boleh bercakap tentang Palestin, kerana negara Arab yang lain sedang berkompromi untuk mendapatkan lebih keringanan bagi menyelesaikan masalah di Iran. Jadi selepas saja persidangan 22 hari bulan, undang-undang ini akan dibawa ke Somalia, insya-Allah, tuan-tuan doa. Dan Somalia dia ada kuasa kerana dia negara dalam United Nations Security Council. Bawa saja undang-undang ni, kita mengharapkan undang-undang ini dijadikan tidak sah. Berarti Amerika tak veto, dan kemudian kalau tidak pun Amerika kecuali. Bila undang-undang ini tidak sah, maka sekiranya Israel melaksanakannya, akan ada tekanan kata Israel. Kata Sentra, cadangan daripada Sentra cadangkan dia tak nak letak undang-undang ni sebagai tidak sah. Dia nak letakkan undang-undang ni sebagai genocide. Sayanglah Sentra ni dia tak ada speaker, dia orang ni lawyer. Dia orang malu nak bercakap sebab di Malaysia lah nanti tuan-tuan kata palatau, mengarut apa semua. Lawyer-lawyer ni dia tak mahu masuk dalam perbincangan awam yang sakit kepala kerana nak melayan netizen Malaysia yang netizen ni masalah. Netizen ni tak ada isu. Netizen ni masalah. Jadi mereka minta saya sampaikan kepada tuan-tuan bahawa Malaysia akan mencadangkan dalam convention tu nanti pergi terus kepada the highest level. Ini adalah genocide. Jadi saya pun lobby pada tuan-tuan, setiap kali tuan-tuan naik tagline mengenai undang-undang pembunuhan orang Palestin, sebut je genocide, another genocide, ini genocide, supaya perkataan yang sedang dilobi oleh Barat yang menyebut ini bertentangan dengan Convention Geneva, iaitu tidak mendapat perbicaraan yang adil, kita ambil lagi ekstrim. Ini genocide. Dia bunuh orang awam dalam bentuk perang, sekarang dia nak bunuh orang dalam awam dalam bentuk mereka yang ditahan di penjara. Jadi besok suara yang akan dibawa di Sentra adalah undang-undang ini genocide, iaitu sebahagian daripada kesalahan yang Israel dah buat, iaitu berniat untuk menghapuskan sebanyak mungkin orang Palestin. Dia dah bunuh 72,000 orang Palestin di dalam perang terbuka, sekarang dia nak tambah 10,000 lagi pembunuhan melalui undang-undang yang dia reka dengan niat dia bukan melanggar teroris. Undang-undang untuk menghapuskan orang Palestin. Jadi tuan-tuan pegang kepada prinsip yang Sentra minta saya bantu lobby kepada masyarakat awam. Undang-undang yang diluluskan dengan 62 undi di Parlimen ataupun Knesset Israel adalah genocide. Kita di Malaysia yang leran dulu perkataan genocide. Tak perlu lagi pergi kepada bertentangan dengan konvensyen-konvensyennya, kerana dia telah pun melakukan genocide. Sentra ni ejaan dia CENTHRA. Admin tolong naikkan ejaan Sentra, tuan-tuan follow page dia. Sentra ni, saya dah bincang dengan mereka sejak tahun lepas. Kamu adalah pusat pengetahuan rakyat Malaysia yang sangat penting tentang undang-undang. Saya cakap pada Tuan Azril semua. Tapi mereka tak nak di media sosial, kerana mereka akan diletihkan oleh tuan-tuan. Netizen ni bila masuk, dia tak boleh dengar benda cerdik, sebab dia ada masalah allergic ke ilmu ni.
Menjadikan sentra ni selalu minta tolong saya. Ada benda apa-apa untuk diberi kepada pengetahuan, sentra kata Madina tolong sampaikan. Dan sekarang saya sampaikan, sentra akan mendahului semua fasa yang sedang dilaksanakan oleh kenyataan-kenyataan barat tentang undang-undang ni sebagai bertentangan dengan Konvensyen Geneva. Sentra kata bila dia pergi saja dalam persidangan besok, dia nak gunakan perkataan undang-undang ini adalah genocide. Supaya kita seragamkan semua tindakan Israel ini di bawah satu klaus dia, genocide. Kalau tuan-tuan dah faham, mudah. Dan tuan-tuan dah tahu perkembangan dia adalah 22 hari bulan Mei. Kerana undang-undang ni Israel tak boleh laksanakan segera. Nanti tuan-tuan tanya pula, bang, ni bulan April, bulan Mei. Undang-undang ni hanya boleh dilaksanakan 90 hari selepas dilaksanakan. Berarti dia dah luluskan undang-undang ni kepada bulan Mac, April, Mei, Jun. Julai baru dia boleh laksanakan. Jadi Mei ni tak lambat lagi. Kenapa jadi perlu persidangan di Mahkamah sehingga 22 bulan Mei? Sebab dia orang awam. Sentra jatuh di bawah community civil society. Cuma mereka pecah daripada civil society kerana civil society kuasa kita adalah protes. Kuasa kita adalah repost. Kuasa kita adalah naik hashtag. Kuasa kita adalah demo. Kuasa kita adalah belayar dan kemudian melancarkan semua. Itu kuasa kita. Mereka ni kuasa baru yang menggunakan perundangan. Kerana tanda-tanda apabila berjaya membawa Israel ke ICJ dan ICC, mereka adalah klaus baru, dipanggil sebagai badan yang keempat yang memainkan peranan dalam komuniti antarabangsa. Jadi saya jelaskan pada mereka, tapi mereka kata rumit lah bang, kami tak ada resilient macam dia kata pada saya, resilient macam abang nak berhadapan dengan masyarakat, jelaskan nanti kena maki, kena apa kan. Jadi sentra kata fokus kami adalah membantu Palestin dan melaksanakan perundangan. Kalau kami pergi tumpu pula media sosial, nanti jadi huru-hara. Jadi setiap kali ada komunikasi yang memerlukan sentra cari orang untuk menyampaikan maklumat pada tuan-tuan, dia minta tolong saya. Jadi saya sampaikan kepada tuan-tuan kerana soalan tadi bagus. Soalan tadi bercakap tentang undang-undang tu, itulah perkembangannya. Berarti 22 hari bulan Mei adalah hari untuk kita menyokong sentra, mewakili masyarakat awam di Malaysia untuk pergi ke sana, menyuarakan pendirian masyarakat awam di Malaysia. Kita tak nak lagi isu rang undang-undang ini dibincang dalam bentuk yang complicated. Secara mudahnya, Israel ini adalah sebuah negara genocide. Mereka bunuh 72,000 orang Palestin dalam perang terbuka yang mereka laksanakan di Gaza. Dengan undang-undang ini tambah 10,000 lagi. Mereka nak bunuh secara hukuman undang-undang yang sengaja bagi melaksanakan plan genocide mereka. Terima kasih.